Melahirkan generasi masa depan memerlukan persekitaran yang menyokong potensi dan menyemarakkan aspirasi. Melalui inisiatif Sekolah Angkat Madani, Duo Farma Biotech menyokong 4 buah sekolah di sekitar Lembah Kelang dengan melaksanakan pelbagai usaha termasuk penambahbaikan infrastruktur, peningkatan fasiliti pembelajaran serta inisiatif yang membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif kepada para pelajar. Kami sangat bersyukur kerana terpilih di antara sekolah-sekolah di seluruh Malaysia bekerjasama dengan syarikat Duo Farma Biotech untuk menjayakan dan merealisasikan program Sekolah Angkat Madani. Syarikat Duo Farma Biotech telah menyumbangkan naik taraf sebuah dewan serbaguna di sekolah ini, di mana sebelum ini dewan ini adalah sebuah bangunan yang usang. Tetapi dengan bantuan dan sumbangan yang telah diberikan oleh syarikat Duo Farma ini, kami telah mendapat sebuah dewan yang lengkap. Bukan sahaja dari segi struktur bangunan, malah dari segi penggunaan alat digitalnya untuk kegunaan murid-murid SK Seksyen 24. Kami sangat-sangat bersyukur sebab SK Batu Unjur terpilih sebagai Sekolah Angkat Madani. Sumbangan yang telah diterima daripada pihak sekolah, 2 buah gazebo, 2 buah kerusi batu dan meja, dan yang paling best tu ialah baik pulih lantai. Kita punya lantai tu dah pecah-pecah. Jadi kami minta bantuan untuk baik pulih lantai tersebut. Dan yang ketiga, smart board. Cikgu-cikgu sangat suka dan murid-murid sangat teruja. Selain itu, bantuan kerusi meja untuk keperluan bilik matematik. Kemudian gazebo tu satu pemandangan yang cantik, pemandangan yang barulah untuk mereka, dan murid-murid pun sangat seronok bila mendapatkan satu kemudahan yang lebih selesa, yang lebih menarik, yang lain daripada yang lain. Bila kami berjumpa dengan wakil dan pasukan Duo Farma Biotech, kami telah menyenaraikan keperluan-keperluan untuk satu bilik yang disediakan khas, iaitu bilik Lauzoran Naga, di mana mempunyai kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan pendigitalan. Dan kemudahan ini diperlukan untuk sesi PDPC guru dan murid, di mana di dalam bilik itu telah diletakkan smart board, televisyen pintar, sistem siar raya, dan ditambah juga kerusi meja. Sebelum ni anak murid saya belajar di lantai, dan sumbangan ini pada saya bukan sedikit, sumbangan yang besar kepada warga Sekolah Kebangsaan Bukit Naga. Alhamdulillah, dengan bantuan daripada Duo Farma Biotech yang menaik taraf ruang ini, melalui kerja mengecat, memasang 4 unit penyamaran udara serta menyumbang 2 unit smart board dan 12 tablet pintar untuk kegunaan murid-murid dan guru. Dan ini menjadikan suasana pembelajaran murid dan guru jauh lebih selesa, moden, dan mereka lebih seronok untuk belajar. Jadi kami amat menghargai sumbangan ini dan benar-benar memberi semangat baru kepada warga sekolah dalam memperkasa pembelajaran digital. Excited. 骄傲 Masrurun. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak syarikat Duo Farma Biotech. Komitmen syarikat Duo Farma Biotech ini sangat tinggi dalam bidang pendidikan. Di mana kami boleh memanfaatkan sumbangan ini demi kecemerlangan murid-murid kami. Dan ini sangat-sangat kami perlukan untuk pembelajaran anak-anak kami di sekolah dengan lebih bermakna, insyaAllah. Berteraskan komitmen terhadap komuniti serta nilai tanggungjawab sosial korporat, kami berharap inisiatif ini mampu membuka lebih banyak peluang untuk pelajar memperkasa potensi diri dan membina aspirasi masa depan. Kami di Duo Farma Biotech percaya usaha kolektif hari ini mampu membentuk generasi yang lebih berdaya saing, dan semoga langkah ini menggalakkan lebih ramai pihak untuk bersama-sama membina masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan untuk anak-anak bangsa. Ikhlas menyantuni, tulus memberi, membina harapan bersama. Duo Farma Biotech.